Assalamualaikum. Hai semua. Tutorial kali ni Umi nak sharekan satu resipi cookies yang cukup simple, mudah dan tengah viral sekarang ni, iaitu pistachio marble shortbread. Bolehlah buat kudap-kudap makan petang untuk anak-anak, sempena cuti persekolahan, hari raya Aidiladha yang tak lama je lagi ni. Umi gunakan 100% bahan-bahan premium. Yang pasti hasilnya sangat sedap, wangi dan rangup. Jom kita persiapkan bahan untuk base-nya dahulu. Sediakan mangkuk besar, satukan 125 gram pure unsalted Anchor butter, 50 gram icing sugar, 40 gram susu tepung penuh lemak, creamy vanilla essence, lebih wangi dan pekat. Umi masukkan setengah sudu kecil sahaja. Kemudian Umi ada tambahkan juga dengan pistachio Imalco ni. Umi beli di Bagwell. Masukkan 1/4 sudu kecil sahaja. Memang pekat, wangi, sedap sangat rasa cookies tau. Kemudian tambahkan 1/4 sudu kecil garam sebab Umi gunakan unsalted butter tadi kan. Dan Umi masukkan 35 gram kacang pistachio yang telah pun disangai dan ditumbuk halus. Akhir sekali masukkan 125 gram tepung gandum. Untuk butter, Umi suggest gunakan pure butter. Barulah hasil cookies kita lebih bertambah sedap dan wangi je. Brand apa pun tak kisah. Gaul sebatikan ke semua bahan-bahan yang telah disatukan tadi sehinggalah menjadi dough. Okey, dough kita dah menjadi elok ni, nampak lembut dan sebati gitu. Boleh transfer di dalam loyang. Umi gunakan loyang saiz 7 inci yang telah pun dialas dengan parchment paper dengan kemas. Okey, kemudian masukkan dough. Tekan-tekan dough tersebut bagi padat dan merata di keseluruhan bahagian. Padatkan dengan kemas supaya hasil cookies sama ketinggiannya. Dah cantik elok gini, rata gitu. Anda masukkan cutter. Letakkan cutter. Tekankan sedikit. Umi beli loyang ni di Shopee. Lebih murah dan jimat. Sebelum bakar, pastikan anda cocokkan dengan garfu di bahagian dough tersebut supaya bila dibakar nanti dough ni tak naik menggelembung terlalu tinggi dan cantik pembakarannya. Pastikan oven telah pun di preheat terlebih dahulu dan bakar cookies ni pada suhu 150 degree selama 40 minit. 40 ke 50 minit macam tu lah. Depends kepada oven masing-masing ya. Kalau nampak bahagian atas tu dah mula keperangan sedikit, dah boleh keluarkan cookies. Dan biarkan sejuk lebih kurang dalam 15 minit. Sementara tunggu cookies menyejuk, jom kita persiapkan coklat di bahagian atasnya. Umi gunakan white chocolate chip Calbout. Lebih sedap, lebih premium dan rasa cookies pun bertambah-tambah lah sedapnya. Masukkan 185 gram white chocolate. Kemudian Umi tambahkan 30 gram pistachio paste. Yang ini Umi beli di Shopee je. Brand Rosalex. Tak kisah brand apa-apa pun. Sedap je. Tapi bila beli kat Shopee ni lebih murah lah. Yang repack tu. Kemudian tambahkan 15 gram pure butter. Satukan kesemua bahan-bahan ni dalam mangkuk dahulu. Kemudian barulah dididihkan air. Air dah mendidih je. Terus dimatikan dahulu. Barulah diletakkan bowl tadi di atas mangkuk yang telah pun kita didihkan tu. Kita akan panaskan coklat ni, cairkan dia, gunakan wap panas daripada air kat bawah tu sahaja. Inilah tips supaya coklat kita tak mudah keras dan juga rosak. Umi tambahkan dengan setengah sudu kecil Imalco pistachio bagi lebih cantik warna coklatnya. Nampak tak hijaunya tu. Kemudian sentiasa digaul je. Biarkan je nanti lama-lama coklat ni akan cair dengan sendirinya dengan wap-wap panas daripada air tu. Nampak tak? Dah cair, dah cantik elok ni kan? Inilah tips nak bagi coklat kita tak overcook. Bila overheating, coklat akan mudah mengeras dan susah kita nak buat corak marble nanti. Okey, cookies pun dah suam sedikit. Buka cutter perlahan-lahan. Okey, kemudian terus tuangkan sos coklat pistachio yang telah pun kita cairkan di bahagian atasnya. Tuangkan laju-laju sedikit. Kemudian terus ratakan. Ratakan di keseluruhan bahagian cookies bagi merata elok. Kemudian hentak-hentakkan sedikit. Bagi nampak cantik lah bahagian atas tu licin gini kan. Untuk corak marble di bahagian atasnya ni, Umi cairkan 25 gram white chocolate Calbout dengan sedikit butter. Kemudian anda lorikkan gunakan toothpick bagi nampak corak marble yang cantik ginilah. Okey, dah siap tu.
barulah letakkan semula cutter tadi. Letakkan di bahagian yang kita telah potong tu kan, nampak bekasnya. Letakkan perlahan-lahan. Kemudian bolehlah kita sejukkan di dalam chiller lebih kurang 1 jam sahaja. Coklat ni dah mengeras elok. Okey, sementara tunggu coklat set dalam peti sejuk, Umi nak buat kopi panas-panas. Hujan tengah renyai-renyai kat luar tu. Memang ngam lah padanan marble shortbread ni bersama dengan kopi. Okey, coklat pun dah nampak set elok ni. Dah mengeras gitu. Barulah keluarkan daripada loyang. Dan keluarkan cookies tu satu persatu. Tips untuk memudahkan kita keluarkan cookies ni daripada cutter tu, pastikan coklat dah betul-betul mengeras. Barulah anda keluarkan cookies tu. Anda patahkan ke bawah gitu je. Terus cookies tu terkeluar. Cantik elok je kan dia terpotong. Umi memang tak greasekan langsung cutter tu dengan butter ataupun apa-apa minyak. Cuma tipsnya di sini, pastikan coklat tu dah betul-betul mengeras elok, barulah keluarkan cookies. Nampak cantik je kan kejadiannya. Rasanya pun sedap, premium sangat. Sebab Umi gunakan pure butter. Baunya pun wangi semerbak. Bila bakar kat rumah tu, Masya Allah, setiap gigitan pun terasa padu dengan kacang pistachio. Bila buat sendiri ni, Umi campak je lah banyak sikit kacang pistachio tu kan. Memang berasa sedap. Kotlah ada nak mencuba. Jom, sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atia Atif Kitchen. Jangan lupa follow Umi. Assalamualaikum. Bye.